pulang bagi Pak Karajo dan celik bingi dan rancak. Kau tidak bantu-bantu Iko juga kau. Doh, ceden. Woi. Dah tu lah merasakan otak ada orang. Dah doh ni mota kau doh. Pajak tu otak dah tu. Jangan ada lah mengenai kaden lelah. Jaleh tu produser macam tu produser. Produser kancing kalau benar tu. Dedek gitu orangnya baba, butuh kasih sayang. Laki dapat laki tak laki-laki apa? Awak ngaku saya karajo rumah. Karajo indak makan banyak paru kadang. Tale baba nak tindak. Kuah sudahnya menyangkut tadi mandi lataknya. Lataknya lebih ku mencari. Pia. Ale dah. Masa luang dah pia. Carilah di dalam tu. Bertanya jo. Dalam apa? Cari dulu baru bertanya. Cari lah bantu apa? Kaki lah bakal berkabui. Parik bunci. Atau kurang panjang. Tak ada tau. Ndak. Jumato mencari itu je tangan teh. Kata-kata je lah dan kau tak roi. Atau? Doso kau. Kau sondok-sondokan saluang itu pencari pitih di dan kau tu mah. Alah, saluang tak lama bunyi mak ko Jumato sobok caliak yo dan baik ka kepala dah tio. Kau potonglah rambut bagai kuah. Rambut wak lah dari lurusnya. Wak kan cari pitih je tu. Asal sondokan. Kau saluang liko, kau sondokan wak. Kau adik dah kau. Kuah. Iko le tahu pia. Iko pencari pitih. Tu pembali kau. Kau nak cabiak kau. Kau. Aji iko pencarinya kau. Asa kau saberang le pia. Makan nak berang-berang nak dengar nolongnya di rumah dah. Takut pia dia membumbui kau. Tahu dah tu mah. Cik dah di. Kau tadi. Mengare kaden ko pirang banyak kuah. Kamu aja lah. Pilih yang kecil kau. Kau baru lembuek kau salong kau cari nada dan awak do orderan. Nak cari orderan nak do. Ada yang kau pemain saluang. Tu? Jiko dan urusannya je dan aku untuk mencari piring tu tugas kau nak tugas Den. Piti dan saya nak ada lagi sudah. Mau cuci piring Den lo kau suruh manjek kau Den lo kau suruh untuk mencari sungkah kau Den lo. Bela nan cuci piring cile kau dengan cari nada aku lo. Galah dia yo dan cari laki baru cari lah yo. Cari kau kalau dapat untuk Den kau. Pandai ngadai kaden gini yo. Cari lah kau kan nama buat piti cari lah. Paling akalnya tu Den tahu tu. Baik je orang je tukang-tukang rendang tu beko bahasa salian piti tu orang tu. Pada ni suruh mengambil rumah curang. Yang kalian takut ni kehilangan ini tu. Bantu nak sabar tu kalian takut-takutan lo. Dia ni camen lo, santai. Manggaya dia mau dia tukang rendang tu rancak lo den leh. Yang salah-salah ya den leh. Caliak lah. Kau nak mampu piti caliak lah yo. Kau nak dentangani nya tiba rumah kau. Korek malah korek kau. Piring banyak lo yang kau dicuci kau. Ayah mati. Alun baba iya kak le kau. Itulah kecik untuk kecil piti kau untuk cari piti kau keciknya. Ayah si mati kau nak bayi berjalan. Ngajar Cocok-cocok je lah kau tiap jauh tu taruh. Ala hapu kau tu mah. Ala alam kau tu mah. Kau produksi. Lewat aja. Paden kau bentuk kau je. Kau dan air lah nak do macam mana. Pilih yang nak bercucinya. Air tu buat dia piti kan je. Di baliannya kami up je. Tidak dibayarnya. Tekan listrik mah ke dia air. Macam kau selalu nggak lah. Buat cari nada kau lah. Kau proyek petang dia genya di kawan. Lagi kat lumayan lo. Tapi lo tu pembeli badak cupi ada wak. Coba tes dulu stek. Si Udin kau mambek kau dak lo rancak dah. Agak baliang stek. Tangan wak kau nan salah. Dak ada nan salah. Yalah bala tes benar apa bunyi wak.
Ayo ya muah ya. Ayo kau minta tambah lo ke Sudin maunya cik. Jadi ulang. Oh. Udah kak bisa luang udah. Dua lah. Ya. Man udah. Oh, aman. Wah, dia namanya bisa luang dah empat kan. Oh, iyalah awak iko kerajaan. Kok lo? Aku dah hidup dah. Hari bawa korek. Ai. Nah, dia kok do korek dah. Dulu dah. Kok kok? Oh, kok Sultan Belakak sore ya. berakak so. Ayolah. Apa itu? Lama dah main seluang. Kalau main seluang, mau. Dia lama lah bunyi tadi dia jauh kan. Ya namanya awak orang pecinta seni, awak suka bermain kok. Apunya Gitu ekser lah, skor dua setia agak suara agak lari ke dalam itu aja jauh lah. Cek. aduh tukang seluang banyak cewek empat dah. Oh, tukang seluang nanti di pas-pasar tu. Oh, Ini banyak ceweknya tuh. banyak. Ada itu tuh. Indak bantu itu tu, ndak ceweknya tu doh. Siapa? Bininya tu. Bini tu. Kan Banyak tuh bini tu. mak iyalah. Seluang tu pitunang. Itu lah mah. Geser lah tu skor dia awak larangan mana. Sekolah nak. Nan seluang nanti tanya tu, nama pitunang tu. Bataan di sekolah. Awak dulu ada orang kayak sebarang tu ada jalan. Bawa balik kumayan sekadang tinju nama lakian seketik. Bawa bacuan dulu deh. Tu sabalu nak kawasan luang tu minyak tuang dalam kali tagak untuk orang duduk untuk babi. Tu lo bacu je tu. Berputuin meripek tu. Lain lo ya. Lapar. Celik dia tu. Pijan langkang tu Ya. Dia. Lo model kok. Kok seni tiba ya kok. Kalau awak pencinta seni, awak nak tukang seluang. Cuman awak hobi. Tuh, bini dah lebih banyak lo. Kalau dia awak kuda kau anda perlu pakai seluang ya dah. Ayo dah. Oh, rancak dah. Jantok batanya. Lah pernah tu menengah bunyi salung pitunang. Oh, dengar dari jauh tadi. Babayo bunyi. Kalau di kampung Ambo lagu Serompak namanya Serompak Tae namanya kampung ka. Itu tu bakuli orang sudah di rumah tu. Iya. Itu mana kalau nama saluang. Tapi orang tukang saluang tak udah kalau udah pencinta seni kecil orang ini. Cak ya. Gua lah bunyian selayang lah lu bunyi. Bunyi ke iko cek tu. Dah bukan tak muah bunyi ko ya. Sebenarnya orang ko udah 3 minit je dah mampu ko tu Udah dulu pernah pergi acara kian ke sebarang tu. Iya. 3 minit aja dah mampu ko 750 tu. Jadi kalau tok menyuruh gitu aja, supir ko tahu tok bunyi dah kan tahu tok kan. Saya kata sebentarnya mengetai, sebentarnya minta iko, ndak ada penting kau lagi pecahnya seluang dah kau bakal. Ali ada uti satu. Beko lah beko. Ali ada kan? Kalau ada sudah praktek kan? Nak ni buka kulit tempat isi tu. Tak. Panas. Bayo seluang. Lama otak ya, otak dah sika ya. Tadi burung. Ande mencari nada C jadi motan ni sika. Itu dah awak puluh ke sawah entar lu. Celiak sawah entar tadi. Tadi ada lu. Orang ingat 4 dan. Kan dia keceng tu. Gara-gara kau tak ada dia dapat peti satu. Kau minta iko. Kau ada nggak macam ada tu tukang nama buat untuk orderan bisu tu papi. Tak ada. Lah dia minta panjarnya saratui rencana untuk pamali orok kau nan cabia gua supaya bisu dia dapat karajo pulang bagi pak karajo dan celik bingi dan rancak kau ndak bantu iko jo kau doh ceden. Oi. Dah tu lah merasakan otak ada orang. Ndak do ni mota kau doh. Pajak tu otak dah tu. Jangan dia lah mengenai kadian lelah. Jaleh tu produser pacar tu Produser kajang kalau menurut tu.
Kencang pila kau WC tu mangga kecik kau pecah. Lah marasai Nah, kan terjam, ikan terjam. otak. Tagi aja mau tahu-tahu aja orang mau itu. Ngopi. Lah tu dah merahnya pia. Mengopiak mangat lo meninunjak den lo. Iyo pia merahnya jadi orang dapat orderan. Dah do ke do. Cari lah dah lah marasai dah kan otak ada orang dah. Dah do nya Udah otak. den tadi tu keluar lo piti dah kayaknya kau tu mah. Lagi panjal beko panjal Pitihan dah. kan lagi yang bulu dah do dia nyawa macam di piti pi. Tak do ke tu do. Pada pajak badan karempeng tu nang kada percaya. Kurang lah tanamu di siko dah nyo kadang otak le tau dah. Ijam mangat dengar je kaden lah. Jadi itu kadang otak kah orang tu. Lah banyak lah tanamu namanya di siko. Ya dah Angkut jangan dia mengecek. Kena tahu dah pia. Tapi namanya kita aja mati. Anda di pilihan dah bela ko pilihan lah. Iko keceknya den tangannya ko. Kenapa orang berang lah gua. Kami pidang tolong den tek dah, tolong den. Minta tolong tak bantu tu caranya rupiah dan kau laki kau rupiah. Kau orang rami bersoraan den. Lapai orang baru malu nak muncung tu mengecek ke den. Dia jadi pilihan dah rupiah. Cik pidang tu. Kini pia. Timu ayu USA tu ah. Kini kan pia. Kini. Ini kelera. Baik yo. Cici pilihan. Baik. Ah, Tak. mana ni dah ndak pasal luang dah leh. Dia janji tok petang tu. Belum jadi le dah. Ndak tu bah ndak di dah pasal luang. Ya tapi biji dah berapa tu lah bentuk. Hari malam mam. Ada skor nak. Kan lencap ni dah tu. Biji dah tu ya rancak. Dah biasa tukang saluang tu. Banyak bini tapi sisa rimau 4 dah, Pak. Anak ni kau sih rimau. Si anak-anak kau tu enggak beda dari rimau lain. Nanti kecil, nanti banyak tu rimau demam. Kau rimau campur. Agak barik kisah. Suara rimau tu cabi. Acik dah ni. Buat Dia nyanyak kali pada sisa rimau ke cik dah kau.